Hai semua, pernah tak rasa macam nak baling je semua barang bila tengah syok-syok buat kerja, tiba-tiba ada masalah teknikal? Jangan risau. Hari ni kita akan tengok macam mana nak tukarkan rasa geram tu kepada satu macam teka-teki yang kita boleh selesaikan. Kita akan belajar selok-belok penyelenggaraan audio digital tapi dengan cara yang lebih santai. Cuba bayangkan, anda baru je dapat take yang paling sempurna. Vokal tu memang menjadi. Riff gitar tu padu gila. Tiba-tiba, senyap sunyi. Atau lagi teruk, keluar bunyi bzzz yang sakit telinga tu. Aduh, potong steam betul kan? Kita semua pernah kena. Dan inilah masalah yang kita nak cuba selesaikan sama-sama hari ini. Okey. Bila benda ni jadi, perkara pertama, jangan panik. Tarik nafas dalam-dalam. Bunyi yang hilang tu, itu bukan penamat dunia. Sebenarnya itulah permulaan kerja kita. Anggap je ia macam satu kes misteri dan anda adalah detektif audio yang akan selesaikannya. Dan macam mana-mana detektif yang hebat, apa langkah pertama dia? Kena kenal suspek utama, kan? Dalam kes kita, suspeknya ialah peralatan kita sendiri. Yelah, sebelum kita nak tuduh kabel rosak ke, software buat hal ke, kita kena faham dulu apa benda yang kita tengah guna ni. Contoh paling senang, mikrofon kondenser anda tiba-tiba tak ada bunyi. Anda dah cek phantom power ke belum? Nampak tak? Benda-benda macam ni lah yang buat kita kena betul-betul kenal alatan kita. Jadi, bila kita cakap pasal kenal peralatan, sebenarnya ada dua benda penting yang kita kena bezakan. Pertama, jenis peralatan. Ini soalan apa benda ni? Adakah ia satu audio interface, MIDI controller, mikrofon? Senang cerita, nama dan fungsi asas dia. Kemudian, yang kedua ialah spesifikasi peralatan. Ini pula soalan apa yang ia boleh buat. Contohnya, ia boleh rakam pada kualiti 24 bit per 96 kHz atau guna sambungan USB 3.0. Faham beza dua ni, dah kira satu langkah besar dalam siasatan kita. Baiklah, kita dah kenal pasti suspek-suspek kita. Kita dah tahu apa kebolehan mereka. Sekarang, barulah kerja detektif yang sebenar bermula. Jom kita pakai topi penyiasat kita dan mula cari petunjuk-petunjuk yang ada. Saya tahu, bila dengar perkataan diagnostik ni, bunyinya macam rumit kan? Macam kerja jurutera. Tapi percayalah, sebenarnya tak. Proses nak cari punca masalah ni sebenarnya sangat lurus dan sistematik. Ia cuma perlukan kita ikut beberapa langkah mudah je. Okey, jom kita pecahkan proses ni kepada 4 langkah mudah. Pertama, periksa. Ini langkah paling asas. Tengok dengan mata kasar. Kabel ada yang tercabut ke? Lampu dekat interface tu menyala tak? Betul-betul periksa fizikal. Kedua, diagnosis. Dari apa yang kita nampak, kita buat satu tekaan awal. Mungkin sebab kabel ni longgar. Itulah hipotesis kita. Ketiga, sahkan kerosakan. Kita cuba sahkan tekaan tadi. Memang betul ke masalahnya dari kabel? Ke ada benda lain? Dan yang terakhir, langkah 4, tentukan kerosakan. Dekat sinilah kita betul-betul kenal pasti, okey sah, punca masalahnya adalah driver yang tak up to date. Dah jumpa punca sebenar. Mantap! Kita dah tahu apa puncanya. Sekarang kita masuk bahagian yang paling best, bahagian membaiki. Inilah masanya kita uji penyelesaian kita dan hidupkan balik audio kita yang dah mati tadi. Jom! Jadi, apa sebenarnya maksud troubleshooting ni? Satu benda yang kita kena ingat betul-betul. Ia bukan main teka-teka, bukan try itu, try ini serentak. Troubleshooting ni adalah satu proses yang logik, yang sistematik. Kita buat satu ujian spesifik pada satu masa untuk cari dan asingkan punca masalah. Sampailah kita jumpa dan selesaikannya. Kuncinya ialah berstruktur. Dan cara nak buatnya mudah je. Ada 3 langkah. 1. Bentuk hipotesis. Okey, kita dah tahu punca masalahnya driver. Jadi hipotesis kita, mungkin kalau aku update driver, masalah ni selesai. Kedua, dan tolong ingat ni, lakukan satu ujian saja. Maksudnya, ubah satu benda je dalam satu masa. Jangan gatal tangan pergi update driver lepas tu tukar kabel sekaligus. Kenapa? Sebab kalau masalah tu selesai, anda takkan tahu mana satu yang betul-betul membaikinya. Kan dah rugi ilmu? Dan ketiga, perhatikan hasilnya. Tengok, adakah perubahan yang satu tu berjaya? Kalau tak apa, ulang balik proses ni dengan hipotesis baru. Kitaran ni, inilah rahsia dia. Jadi kalau ada 3 benda je yang anda perlu ingat dari perkongsian kita hari ini, inilah dia. Pertama, mulakan dengan yang paling asas. Kenal betul-betul alatan anda, apa jenisnya dan apa speknya. Kedua, jadilah seorang detektif audio. Siasat, diagnosis dan cari punca masalah tu dengan sistematik, bukan kelam kabut. Dan yang ketiga, paling penting, bila menguji, buat satu perubahan pada satu masa. Itu je. 3 perkara ni boleh selamatkan anda dari pening kepala.
Sebenarnya, cara fikir macam ni bukan untuk audio je tau. Anda boleh guna untuk baiki laptop, wifi kat rumah, apa-apa je lah masalah teknikal. Anda sekarang dah ada mindset seorang penyelesai masalah. Jadi, persoalannya sekarang, dengan ilmu baru ni, masalah apa yang anda rasa berani nak hadap dulu?